tengah gaduh bergusti. Tu lari dia. Lagi tak puas hati dia. Dia pokong. Dia gaduh. Ya. Dia kenyang teruk lah. Selamat pagi dan salam sejahtera geng. Berjumpa lagi lah geng di Jamal Hunter Channel geng. Pagi ni kita turun ke spot kelapa sawit lagi. Nampaknya kita nak melihat hasil bubu kili lembat lagi geng. Nampaknya cuaca hari ni hujan berterusan. Dia memang dah musim dia lah. Kita terpaksa redahkan juga di waktu pagi ni sebab hujan gerimis geng. Terus nampaknya kita dah tiba masanya untuk melihat hasil bubu keli lembat yang dipasang 2 hari lepas lah. Ini yang kali ketiga lah kita cuba lagi dan kita pasang di tempat yang lain. Mudah-mudahan ada rezeki lah di waktu pagi ni geng. Jom kita jumpa di spot bubunya geng. Okey, jom kita bergerak lah. Okey, nampaknya air naik lagi. Air naik lagi. Kita redah sini lah. Apa tu? Tengok, kita ada sesuatu yang bergusti. Dia bersayang-sayang ni. Tengok tu. Apa tu geng? Tengok tu. Tu, dia tengah gaduh bergusti. Tengok. Tu lari dia. Bergusti dia geng. Gaduh dia. Gaduh. Monyet pun banyak. Tu gusti dia geng. Gusti lagi. Tak puas hati dia. Tengok. Minta pokong. Dia gaduh. Gaduh teruk dia geng. Cantik pun ni geng. Kita ada pasang kat sana. Gaduh. Tengok apa yang bergusti, bersayang-sayang dia. Rupanya dia tengah rebut kawasan nampaknya. Dia rebut kawasan. Dia begitulah. Dia akan bergusti sesama sendiri. Dan dia akan nampak kita terkejut. Loh, ada orang nampaknya. Lari terus. Kita ada pasang kat sini lah. Pasang sebelah sini pula. Yang pertama ni. Pasang kat sini bergusti dia. Tengok apa yang bergusti. Berpeluk-peluk nampaknya. Kita dah sampai sini. Dah ada pasang sini. Ya. Masih elok. Tengok dah geng. Nasib tak banjir. Air tengah naik ni. Air naik. Kita tadi. Dah terapung juga ni. Air tengah naik, hujan berterusan. Macam mana ikatan ni? Kuat betul. Susah pula nak buka ni. Tali panjang sangat. Ni yang pertama ni. Ada ular, ada snake. Tengok ni, ada snake. Nampaknya ada gaya dah ada snake. Wah, tak ada barang. Snake je ada. Ada ular pula lagi. Terasa kita makan ikan ni. Tangkap dia. Nak tangkap dia. Ya. Dia kenyang teruk dah ni. Seekor limbat pun tak ada. Koyak lah. Dia kenyang. Kita tarik dia. Lekat pula. Ni ular air. Ni.
Tak ada. Nah, lepas lah. Okey. Dia kenyang makan ikan di sana. Tak ada geng. Seekor pun tak ada. Wah, kosong. Nampaknya dah kosong kat sini. Kita akan berpindah ke tempat yang lain. Jom. Kosong-kosong. Ikan, anak ikan ada tadi. Tapi dia tak jumpa kan. Anak ikan dah habis. Lecin. Yang apa? Ular tadi dah memakannya. Tak apalah. Tak ada rezeki yang pertama. Jom. Kita berpindah ke tempat yang lain lah. Okey geng. Ini yang seterusnya lah geng. Kita ada pasang kapal besar ni. Kat sini. Naik ni. Air naik. Jangan tenggelam lah. Tak ada tenggelam ni. Nak boleh makan. Pot cantik ni geng. Biasa kalau pot cantik je ni ada penghuni ni geng. Pot cantik. Tarik besar. Pasang tarik besar ni. Satu ni. Tengok dia. Ada tak? Ada. Tuh. Ada seekor. Ada dengan ular sekali je. Adalah ular pun ada. Ada snake. Ada snake. Dah mati lah. Kalau dia ada, tarik je lah. Dah mati. Banyak ular. Ada juga dalam. Ada 4 ekor lah. Nak dia masuk. Masukkan dia kat dalam ni. Adalah 4 ekor geng. Adalah. Okey. Adalah geng. 3-4 ekor. Oi. Masuk. Besar jugalah. 2 3. Tak nak bergerak dia. 4 ekor lah. Ada seekor yang mati je. Dia makan dengan kawan tengah tengkorak aja ni. Tu. Kecil. Okey, 4 ekor. Yang kedua ni pun agak 4 ekor juga. Okey, syukurlah. Ada jugalah manis-manis. Okey, kita nak pasang lagi dia. Pasang lagi, taruh umpan lagi dan kita akan pasang baru. Okey. Ini yang ketiga geng. Kali ni dia agak kurang sikit. Air naik pun dia kurang. Tak apa. Rezeki kita hanya di sini. Oi. Banyak betul. Biawak pun banyak. Di sini lah. Di sini. Ada tak? Situ. Ada ke? Ada barang atau tidak ni? Tengok. Buah tak naik pun. Pun jangan kombang kosong. Tak ada buah. Buah tak ada terapung ni. Ada ke barang? Tak tahulah. Dah tarik dia. Tak ada dapat boiling. Ada. Wih, ada besar. Wih, boleh tahan. Boleh tahan yang ketiga ni geng. Penuh kat bawah je. Dia penuh kat bawah lagi. Putih. Tengok. Padu. Wih, padu. Ini kuning ni. Besar. Ini paling besar. Paling papon. Tengok. So dia turun bawah. Sawit semua dah turun bawah. Dia kerjakan dia. Woi. Tak nak masuk ke sini. Ke belakang ni lah. Ke pintu ni. Ni besar lagi. Saiz padu. Ni kain color gold. Masuk. Color gold tu. Padu dia saiz tu. Ada jugalah yang ni. Yang ketiga ni. Tak turun dia. Turun lah ikut pintu tu.
Masuk. Kenapa? Dia main kat bawah semua. Patutnya dia naik ke atas. Dia tak nak. Tak nak dia, geng. Tak nak turun dia. Timus. Bila nak masuk ni? Masuklah. Tak nak masuk dia. Sawit semua turun ke bawah. Yang ni, yang si ekor ni. Pergi. Ni hasil ni. Boleh tahan. Oh, ini paling besar, geng. Ini paling besar. Rezeki lah. Macam ni kan. Nampak ni. Nampak dia punya padu kuning. Syukur lah ada barang kat sini. Padu dia. Saiz babon-babon. Tadi yang pertama kita dapat kat Ola. Yang kedua 4 ekor. Yang ke ni adalah dalam 10 ekor ada ni. Tapi satu tu besar betul. Saiz mega betul tu. Senyap. Tengok sawit dah tak ada terapung. Rupanya dah ada penunggu di dalam. Syukur lah. Manis. Besar-besar. Babun. Ini 4 ekor. Hasil yang kedua. Oi. Masuk. Oi. Nak masuk. Wih. Alamak. Tengoklah. Kalau dah lepas ni tu, memang sukar sikit. Masuk dalam. Tak nak dia. Tengok. Oi. Kalau ni, dia nak masuk besar. Besar betul, geng. Saiz mega betul. Panjang. Tengok. Kalau dia dah keluar, memang sukar. Sakut tali ni tadi. Tali si ekor kan. Yang ni tarik lagi. Masuk. Masuklah. Tak. 2, 3, 4. Ni 5. 5 ekor. Ni 6. Turun. 6. 7. 7. Tak nak. Ni 8. 8, 9, 10, 11, 12 ekor juga masuknya. Baru. Tak nak dia. 2. Tadi. Masuk. Tinggal si ekor lah. Si ekor ni degil. Tak nak dia. Masuk. Okay, hasil padu juga, geng. Oh, yang ketiga ni. Tengok hasil ni. Satu tadi besar betul. Saiz mega betul. Color pun cantik. Padu betul color dia. Okay, kita buang umpannya ni. Kita ganti yang baru. Ni dah tak cantik lah. Kita pasang lagi. Okay, jom. Kita jumpa yang keempat ke 5. Yang tu bubu yang lama lah. Tengok ada tak yang saiz mega-mega. Okay, ini yang keempat lah, geng. Bubu amat lama lah. Tengok tak ada rezeki ke ataupun tidak. Jom. Ke sini lah. Bubu lembat lama. Ada pun ada ni. Kat sini. Kita pasang kat sini, geng. Kat sini. Macam tak ada ni, geng. Kurang. Tengok pada buah sawit tu terapung naik atas. Biasa kalau dia penuh, tak ada barang, dia tak macam ni. Kosong. Tak ada barang. Kosong, geng. Yang ketiga ni pun kosong. Okey. Cari yang baru lah. Pot baru tak ada sini. Jom. Cari yang baru lah. Okey, geng. Ini yang terakhir lah. Yang terakhir ni tadi yang keempat pun kosong, geng. Nampaknya kita dah berpindah ke tempat pot baru. Ini yang terakhir lah. Jom. Yang ke sini. Pot terakhir. Bubu yang terakhir. Di sini. Cuba dah sini pula. Tengok ni ada tak tutup ni. Ada ke tak ada, tak tahu ni. Macam ada sawitnya berpusing-pusing.
Macam tandanya ada lah. Kecil lah. Comel. Comel. Ikan sepat dia ada. 2 ekor lah. Tak ada geng. 2 ekor sahaja. Boleh lah. Okey. Ni. Jom kita buka ni. Kita akan tunjuk hasil kat rumah je lah geng. Okey, jom. Dapatlah 2 ekor ni, kecil. Banyak kita akan lepaskan lah. Kesepat pun kita lepaskan. Ni lah hasil ni. Okey, jom jumpa di rumah lah. Okey geng, kita dah sampai kat rumah geng. Kita nak tunjukkan hasil. Tadi berapa ekor sahaja yang dapat. Ada yang kosong. Bersyukur lah, ada jugalah rezeki di waktu air naik ni geng. Kita tengok hasilnya geng. Dah sampai rumah. Ni lah hasilnya geng. Ada juga, boleh tahan lah. Ada juga lah. Anggaran dalam 20 ekor lah. Ni lah rezeki geng. Rezeki kita ni, ikan keli lembat berwarna emas. Rezeki air naik lah. Panjang besar geng. Ini yang paling besar. Color dia color kuning. Panjang besar geng. Rezeki ni lah. Ni je lah hasilnya geng. Ada juga manis-manis. Ni perbezaan dia. Yang lain hitam, yang ni dia je yang kuning. Dia bermacam-macam color ada. Ini paling padu. Tengok si Miao. Tengok ikan ni ya. Anggaran dalam 20 ekor lah. Banyak yang kosong. Rezeki kita ada yang pertama tadi kosong, yang kedua ada juga 4 ekor, yang ketiga baru padu lah. Yang ketiga dapat yang besar ni, yang terpadu lah. Rezeki kita. Okey. Okey geng, itu sajalah aktiviti kita melihat hasil bubu yang ketiga kalinya. Bersyukur masih ada diberi rezeki lah. Okey, kita ada pasang lagi geng. Kita pindah ke tempat yang lain. Mudahan ada rezeki lah yang keempat pula. Okey, tadi pun pagi tadi pun hujan lebat. Air pun dah mula naik. Rezeki kita dapat dalam 20 ekor lah. Saya sepadu juga. Okey, kita jumpa episod seterusnya geng. Jom. Rezeki ini juga. Padu juga.